Aku nak buat satu journey vlog perjalanan aku nak berjumpa dengan SPM. Will take months. Jadi untuk start semua benda tu, the first step is kita akan baiki tidur kita. Aku punya sleep schedule memang sangat-sangat teruk, hancur. So kita kena baiki tu dulu. Kita akan tidur. Sekarang dah pukul 1, pukul 2 dah. Okay, kita masuk bilik tidur lah. Bye. Good morning guys, good morning. Hari ni adalah hari aku balik ke asrama. Tapi aku tak kemas beg lagi. And aku ada lagi lebih kurang 30 minit lagi. So kemas beg dulu. Dah sampai pun. Tadi kita bertolak pukul 8. Kita sampai pukul 1. Tadi 1.10 sebenarnya. Benda pertama kalau kau dah sampai, kita kena kemas luka balik. Aduh, bencinya. Dulu kot, makan dulu lah. Aduh. Aku mengaku kalah. Aku akan makan dulu. Nanti aku jumpa petang nanti aku jumpa. Setiap malam malam Ahad memang akan ada ni prep malam. Malam ni ada kelas fizik, tapi aku tak masuk kot. Dia boleh pilih lah. Ada terhad untuk 170 orang je. Aku nak kena siapkan tugas-tugasan lain. Okay, my life, my rule, okay. So sekarang ni aku nak pergi makan. Solat, and then